warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi bin Kamaruddin, nombor matrik 076729. Hari ini insya-Allah kumpulan kami akan membenarkan tentang pendekatan bersepadu dan perkembangannya dalam pendidikan di Malaysia. Okey, hari ini kita akan mulakan dengan konsep pendekatan bersepadu di Malaysia, iaitu definisi. Pendekatan bersepadu merupakan satu kaedah yang menggabungkan pelbagai disiplin ilmu, kemahiran dan nilai secara holistik dan sistematik. Dalam konteks sistem pendidikan negara, pendekatan ini berperanan menyatukan aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani pelajar, iaitu selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembentukan insan seimbang dan harmonis. Pendekatan ini juga turut memberi penekanan terhadap integrasi ilmu nakli dan akli, iaitu gabungan antara ilmu wahyu dan rasional bagi melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari sudut akademik, tetapi juga daripada akhlak, etika serta kesedaran sosial yang tinggi. Okey, dari sudut mengaplikasikannya dalam pendidikan pula, pendekatan bersepadu ini diterjemahkan melalui beberapa dimensi. Yang pertama, ia dilaksanakan menerusi reka bentuk kurikulum yang menggabungkan kandungan ilmu agama dan akademik secara seimbang. Contohnya, dalam subjek pendidikan Islam, elemen nilai moral dan kemahiran insaniah turut disisipkan bersama daripada aspek kognitif. Yang kedua pula, ia melibatkan kaedah pengajaran merentas kurikulum seperti penggunaan tema yang menghubungkan pelbagai mata pelajaran dalam satu aktiviti pembelajaran. Sebagai contoh, pelajar boleh meneroka nilai tanggungjawab melalui mata pelajaran sains, pendidikan moral dan pendidikan Islam secara serentak dalam satu projek kolaboratif. Yang ketiga, pendekatan ini diterapkan juga melalui aktiviti kurikulum dan pembelajaran berasaskan projek, di mana pelajar bukan hanya menghafal fakta tetapi turut dilatih menyelesaikan masalah, berfikir secara kritikal, bekerjasama dalam kumpulan dan membuat refleksikan diri. Ini sejajar dengan kehendak kemahiran abad ke-21 yang menekankan kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Selain itu, pendekatan ini juga merangkumi latihan guru, dasar pendidikan dan strategi pentadbiran sekolah. Guru perlu dilengkapi dengan pemahaman menyeluruh tentang konsep integrasi ilmu dan kemahiran pedagogi yang bersesuaian agar mereka dapat melaksanakan pendekatan ini secara berkesan di bilik. Kalau dari sudut kepentingan kajian pula, pendekatan bersepadu ini amat signifikan dalam menjawab cabaran sistem pendidikan masa kini yang menekankan pengkhususan ilmu secara terpisah. Hal ini menyebabkan wujudnya jurang antara ilmu pengetahuan, nilai moral dan amalan kehidupan sebenar. Melalui pendekatan ini, sistem pendidikan dapat beralih ke arah yang lebih inklusif, holistik dan seimbang. Ia juga menjadi antara strategi penting dalam era revolusi industri 4.0 dan pasca pandemik, di mana pelajar perlu memiliki kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, kolaborasi dan komunikasi. Lebih penting lagi, pendekatan ini dapat menjadikan institusi pendidikan itu sebagai wadah untuk membina jati diri, integrasi sosial dan semangat kepimpinan yang berteraskan nilai. Antara objektif utama kajian ini ialah yang pertama, menjelaskan konsep dan asas teori pendekatan bersepadu. Yang kedua, menganalisis perkembangan dan cabaran pelaksanaannya. Yang ketiga, mencadangkan strategi penambahbaikan ke arah pendidikan masa hadapan. Saya Muhammad Aiman bin Nur Azri, nombor matrik 076619. Baik, kita teruskan kepada perbincangan seterusnya, iaitu aplikasi pendekatan bersepadu dalam pelbagai bidang. Ya, di mana saya fokuskan kepada 3 bidang, iaitu yang pertama sektor pendidikan, yang kedua sektor pentadbiran dan pengurusan, dan yang terakhir dakwah dan pembinaan masyarakat. Okey, kita lihat kepada sektor pendidikan. Okey, yang pertama di mana pendekatan kurikulum bersepadu KSSR dan juga KSSM telah diperkenalkan untuk menggabungkan pengetahuan akademik, nilai moral, kemahiran insaniah dan juga aplikasi praktikal. Hal ini juga memberikan penekanan kepada pembangunan sosial dan kognitif pelajar secara seimbang. Seterusnya kita tengok poin yang kedua, model pendidikan STEM, di mana integrasi antara bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik telah diperkenalkan untuk membangunkan pemikiran kritis, kemahiran menyelesaikan masalah dan juga inovasi. Hal ini telah menyumbangkan kepada pembangunan modal insan yang berdaya saing dan juga berintegriti. Dan seterusnya, pendidikan Islam dianggap dia menekankan pendekatan holistik secara menyeluruh. Seperti hal ini telah mengintegrasikan ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah, dan juga menerapkan ilmu agama bersama dengan ilmu moden seperti sains dan teknologi. Hal ini telah selari dengan falsafah pendidikan Islam, iaitu melahirkan
insan Rabbani yang menjalankan amanah Allah dengan hikmah. Baik, kita lihat dari sektor pentadbiran dan juga pengurusan pula, di mana keperluan pendekatan bersepadu ni adalah untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar dan perancangan organisasi. Pentadbiran tidak lagi bersifat hierarki semata-mata, malah melibatkan kerjasama pelbagai pihak seperti sektor kerajaan, swasta, NGO dan juga masyarakat. Seterusnya, kolaborasi dalam pengurusan sekolah juga amat penting, yang mana melibatkan guru, ibu bapa, komuniti, agensi kerajaan dan juga NGO. Sebagai contoh, kita boleh lihat terdapat beberapa sekolah yang mengamalkan program sekolah transformasi, iaitu TS25, di mana dia menekankan kepimpinan instruksional dan budaya kolaboratif, fokus bukan hanya saja pada akademik tetapi dalam pembinaan sahsiah murid dan juga kesejahteraan mereka. Seterusnya, hal ini telah selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan, di mana menekankan pembangunan holistik murid, holistik insan juga. Seterusnya, inisiatif Hall of Government, di mana WOG, di mana penyampaian perkhidmatan secara menyeluruh merentas sektor dan juga agensi. Kita boleh lihat dalam pendidikan tinggi pula, universiti boleh mengamalkan tadbir urus bersepadu, tak kisahlah dari segi pentadbiran, akademik dan juga pengantarabangsaaan. Hal ini dapat meningkatkan keberkesanan operasi dan daya saing global. Dan seterusnya adalah dari sektor dakwah dan juga pembinaan masyarakat. Pendekatan bersepadu dalam dakwah ni adalah gabungan elemen kerohanian, sosial, psikologi dan juga ekonomi. Hal ini relevan untuk masyarakat yang pelbagai latar belakang dan juga keperluan. Antara contoh yang boleh diaplikasikan dalam pendekatan bersepadu ni dalam sektor dakwah adalah contoh program yang telah dianjurkan oleh seperti JAKIM dan YADIM, iaitu program dakwah komuniti. Seperti aktiviti rohani yang diorang boleh buat adalah kuliah, ceramah dan sebagainya. Sokongan-sokongan tambahan juga boleh diberikan seperti bantuan makanan, kesihatan, motivasi pelajar dan juga sokongan keluarga. Hal ni dapat kita lihat dakwah ni sebagai dakwah yang lebih inklusif dan juga mesra masyarakat. Seterusnya, kita tengok pada poin yang ketiga, iaitu dakwah dalam era digital. Kita boleh menggunakan platform media sosial, podcast, video kreatif dan aplikasi mudah alih seperti TikTok. So, influencer zaman kini boleh menyampaikan dakwah dengan lebih mudah dalam era digital kini, yang menyasarkan generasi muda yang celik teknologi. Hal ini memerlukan pendakwah tu untuk menguasai teknologi dan juga psikologi komunikasi. Yang seterusnya, saya Muhammad Hilmi bin Azhari, nombor matrik 076911. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan sedikit ataupun secara ringkas mengenai pendekatan bersepadu berasaskan falsafah pendidikan Islam, iaitu satu pendekatan yang sangat penting dalam membentuk pelajar yang seimbang dari segi ilmu dan akhlak. Jadi, apa itu pendekatan bersepadu? Pendekatan bersepadu bermaksud penggabungan antara ilmu duniawi dan urawi dalam proses pendidikan. Ia berasaskan falsafah pendidikan Islam yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dari aspek intelek, jasmani, rohani dan emosi, iaitu jari. Pendekatan ini tidak hanya terhad kepada mata pelajaran pendidikan Islam sahaja, tetapi juga perlu diterapkan dalam semua mata pelajaran seperti sains, matematik dan mata pelajaran yang melibatkan bahasa, agar pelajar dapat melihat persamaan antara ilmu yang dipelajari dengan nilai agama dan kehidupan sebenar. Pergi kepada kelebihan pula, antara kelebihan utama pendekatan ini ialah dapat melahirkan pelajaran yang seimbang dan holistik. Pelajar bukan sahaja diajar untuk mencapai kecemerlangan akademik, tetapi juga dibentuk dengan akhlak, pemikiran kritis dan kemarahan insaniah. Ia menjadikan pembelajaran lebih bermakna kerana pelajar belajar dalam konteks nilai dan realiti hidup. Pendekatan ini juga menggalakkan kerjasama antara pelajar, meningkatkan kreativiti dan membina keyakinan diri. Orang kata, kalau setiap benda yang kita nak lakukan, mesti ada halangan dan cabarannya. Betul tak? Jadi, antara cabarannya ialah guru-guru kurang pendedahan dan latihan tentang cara mengintegrasi nilai Islam dalam subjek akademik. Kebanyakan guru masih menggunakan pendekatan lama yang hanya fokus pada peperiksaan. Selain itu, bahan bantu mengajar yang menyokong integrasi
masih terhad. Di peringkat sekolah pula, wujudnya pengurusan yang beroperasi secara silo, iaitu SILO, iaitu setiap jabatan bekerja sendiri tanpa kerjasama dan akan menyukarkan usaha integrasi. Walaupun begitu, terdapat beberapa amalan terbaik di Malaysia. Contohnya ialah di Sekolah Berasma Penuh Integrasi, iaitu singkatannya SBPI. Seperti SBPI Gombak. Di sini pelajar mengikut kurikulum akademik dan pendidikan Islam secara seimbang. Guru berperanan bukan sekadar mengajar tetapi juga sebagai murabbi, iaitu pembimbing rohani dan sahsiah. Aktiviti seperti solat berjemaah, tazkirah dan program kepimpinan dilaksanakan secara sistematik. Seterusnya, saya juga ingin kongsikan satu kajian kes penting iaitu di Ma'had Tahfiz Sains Yayasan Islam Kelantan. Institusi ini berjaya menggambarkan hafazan Al-Quran dengan pembelajaran akademik dalam bidang sains dan matematik. Pelajar di sini bukan sahaja mampu menghafaz 30 juzuk Al-Quran, malah mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM iaitu Sijil Pelajaran Malaysia. Ini membuktikan bahawa pendekatan bersepadu bukan sekadar idea atas kertas, tapi boleh dilaksanakan dengan berkesan jika disokong oleh pentadbiran yang komited dan budaya sekolah yang menyokong nilai Islam. Jadi sebagai rumusan pada bahagian saya ini sahaja, pendekatan bersepadu ini sangat penting untuk diterapkan dalam semua mata pelajaran agar pendidikan di Malaysia benar-benar melahirkan insan yang seimbang dari segi jari iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Hamizam Azhar, nombor mertik 076437 dan saya akan menerangkan tentang sejarah kemunculan dan penerimaan pendekatan bersepadu dalam sistem pendidikan. Yang pertama, ketika kemerdekaan, sistem pendidikan Malaysia lebih berfokus kepada pendidikan yang formal yang berasaskan akademik dengan pelaksanaannya yang terpisah di antara sekolah kebangsaan dan sekolah agama. Pada tahun 1989, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan satu jalan penyelesaian iaitu kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM, yang mana tujuannya ialah untuk menghasilkan pelajar yang lebih seimbang dan holistik dari segi pengetahuan, kemahiran dan sosial. Seterusnya kita pergi kepada 2011 hingga sekarang. Selepas munculnya KBSM ini, telah munculnya kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM pada tahun 2011, yang mana ia satu kesinambungan daripada pengenalan KBSM tadi, dan ini telah mendapat sambutan yang semakin meningkat dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Perkembangan dalam sistem kurikulum di Malaysia. Sejak tahun 2000, sistem kurikulum di Malaysia terus diperbaharui secara berterusan untuk menjamin keberkesanan serta kesesuaiannya dengan kehendak semasa di era global ini. Telah diperkenalkan sistem kurikulum standard sekolah KSSR dan kurikulum kurikulum standard sekolah menengah KSSM untuk memastikan kurikulum yang dilaksanakan sesuai dengan keperluan pendidikan global serta cabaran revolusi 4.0. Selepas itu, diperkenalkan pula pentaksiran bilik darjah PBD dan pentaksiran berasaskan sekolah PBS. PBD membenarkan guru untuk memantau serta menilai pencapaian pelajar secara berterusan dan bertahap. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran pula, pendidikan berterakan STEM iaitu Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik turut diberi perhatian yang serius oleh kerajaan Malaysia, di mana ia mempersiapkan pelajar untuk menguasai teknologi moden melalui aktiviti reka cipta, eksperimen, sains. Seterusnya pula kita pergi kepada inisiatif kerajaan dan dasar yang berkaitan. Yang pertama ialah pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan PPPM 2013-2025, yang mana ia berasaskan 11 anjakan utama yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan, memperkukuh profesionalisme seorang guru dan meluaskan akses pendidikan yang berkualiti bagi semua orang. Yang kedua, kita ada Digital Educational Learning Initiative Malaysia D5, yang mana ia menyediakan sumber pelajaran yang berkualiti dalam talian yang eksklusif serta mesra pengguna supaya mudah diakses oleh semua orang. Kemudian kita ada ia juga menyediakan akses pembelajaran seperti Google Classroom, Microsoft Term dan lain lagi kepada pelajar dan guru ketika seluruh negara ini mengalami dalam tempoh pandemik COVID-19. Yang ketiga pula kita pergi kepada pentaksiran berasaskan sekolah PBS, yang mana
Reformasi Pentaksiran Nasional telah memperkenalkan pendekatan baharu dalam menilai pelajar. Penilaian dari segi holistik, kognitif, efektif, psikomotor kepada pelajar supaya sentiasa dinilai berasaskan pencapaian harian. Kurikulum yang keempat adalah kurikulum bersepadu dini KBD, Sekolah Menengah Agama Berinteraksi dan model ulul albab. Ia bagi membantu memperkukuhkan pengetahuan agama pelajar serta memastikan mereka tidak akan ketinggalan dalam bidang akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Naim bin Nurul Azmi, nombor matrik 079519. Berkaitan dengan tajuk kumpulan kami, iaitu pendekatan bersepadu dan perkembangan di Malaysia. Cadangan penambahbaikan pendekatan bersepadu di dalam pendidikan Malaysia sangat penting untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi rohani, emosi, intelek dan juga jasmani. Seperti yang digariskan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, bagi mencapai matlamat ini, kurikulum pendidikan perlu ditambah baik secara menyeluruh dengan menggabungkan ilmu nakli dan juga akli di dalam semua mata pelajaran seperti sains, matematik dan juga sejarah. Ini bermaksud kandungan pembelajaran bukan hanya memberi tumpuan kepada pengetahuan akademik semata-mata, tetapi turut mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan kehidupan seharian pelajar. Dengan pendekatan ini, pelajar dapat memahami ilmu secara lebih menyeluruh dan mampu mengaplikasikannya di dalam konteks sebenar pendidikan. Pergi kepada cadangan penambahbaikan yang pertama, iaitu pengukuhan latihan dan profesionalisme guru. Guru memainkan peranan utama di dalam melaksanakan pendekatan bersepadu. Sebab itu latihan yang berterusan dan terancang sangat penting, khususnya di dalam aspek pengajaran integratif, pembelajaran kolaboratif dan penilaian menyeluruh. IPG dan universiti juga perlu perkenalkan konsep ini sejak awal latihan guru. Latihan bukan hanya fokus kepada teori semata-mata, tetapi juga praktikal seperti penyediaan modul dan bahan bantu mengajar yang berasaskan nilai-nilai Islam. Menurut latihan yang sistematik boleh meningkatkan profesionalisme guru dan keberkesanan sistem pendidikan secara keseluruhan. Seterusnya yang kedua, pembaharuan sistem pentaksiran. Sistem pentaksiran kita sekarang masih terlalu fokus kepada peperiksaan dan aspek kognitif sahaja. Untuk selaraskan dengan pendekatan bersepadu, sistem ini perlu diperbaharui. Pentaksiran alternatif seperti projek, portfolio maupun rubrik nilai perlu diperkenalkan bagi menilai pelajar secara lebih menyeluruh. Ini termasuk aspek kognitif, efektif dan juga teori psikomotor. Guru juga perlu diberi latihan di dalam membina instrumen pentaksiran yang autentik, iaitu menyeluruh. Menyatakan bahawa pentaksiran bersepadu dapat membantu melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang di dalam akademik tetapi juga berakhlak dan berdaya saing di dunia pekerjaan. Cadangan penambahbaikan yang ketiga pula ialah penglibatan komuniti dan ibu bapa. Pendekatan bersepadu tidak boleh dilaksanakan oleh sekolah dan guru sahaja. Komuniti setempat dan ibu bapa juga perlu terlibat secara aktif, terutamanya dalam membentuk nilai dan sahsiah pelajar. Program seperti pembelajaran servis komuniti, kerjasama dengan NGO-NGO Islam, masjid dan industri tempatan boleh memberi nilai tambah di dalam pembelajaran. Ibu bapa pula perlu diberi kefahaman tentang pendekatan ini supaya mereka dapat menyokong perkembangan anak-anak mereka. Telah mengatakan bahawa pendidikan nilai yang berkesan perlu ada kesinambungan antara aktiviti di rumah maupun di sekolah. Dan yang akhir sekali, cadangan penambahbaikan seperti penggunaan teknologi di dalam pendidikan bersepadu. Teknologi di dalam pendidikan perlu digunakan bukan sekadar sebagai alat teknikal semata-mata, tetapi sebagai medium untuk membina nilai dan menyampaikan ilmu. Kandungan pembelajaran digital perlu menggabungkan elemen akidah, akhlak dan kemahiran abad ke-21. Guru digalakkan membangunkan bahan digital interaktif yang menyepadukan nilai-nilai Islam di dalam subjek-subjek akademik. Platform seperti Google Classroom dan Padlet boleh dimanfaatkan untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik, relevan dan bersepadu. Teknologi yang digunakan secara bijak dan bersepadu dapat membantu pelajar memahami ilmu dengan lebih mendalam
di dalam konteks kehidupan. Kesimpulannya, pendekatan bersepadu merupakan strategi penting dalam membentuk sistem pendidikan yang holistik dan seimbang. Ia menggabungkan aspek akademik, sahsiah dan rohani serta kemahiran abad ke-21 selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam menghadapi cabaran revolusi industri 4.0 dan era pasca pandemik, pendekatan ini terbukti relevan. Pelaksanaannya memerlukan kerjasama semua pihak termasuk guru, pentadbir, ibu bapa dan masyarakat bagi melahirkan generasi pelajar yang berilmu, beretika dan berdaya saing. Okey, sekian, terima kasih.